kita bersama dengan Kefli. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepat jalan, duduk di dalam. Silakan. Oh, silakan. Awak ni lagi seorang ni. Kecil juga orangnya. Darjah berapa sekarang? Saya baru. Kita sekolah darjah berapa? Darjah 3 prap. Oh, darjah 3 prap. Oh, darjah 3 dah ada janggut keluar ya. Kalau form 3 agaknya habis semua satu muka ni. Okeylah. Inilah Kifli. Ya bang. Kifli umur berapa sebenarnya? 21 bang. 21. Oh, tunggu suara 21 keluar tau. Oh. 21 bang sebenarnya. Okeylah. Tapi Kifli ramai yang terpikat dengan Kifli ni dekat luar. Terpikat. Wah, macam tu reaksi. Orang kata terpikat, dia terus lah. Malu kau. Sebab apa? Diorang kata bibir awak tu cantik sangat. Cuba tengok bibir, tunjuk kat abang. Tunjuk kamera, cuba kamera bagi. Tu, tengok kamera tu. Tu bibir dia. Cuba pandang kat sana tu. Okay. Tengok abang cameraman tu yang. Wah, bibir pink. Diorang kata macam siapa dia kata sini? Macam Syahid Kapoor. Terima kasih. Siapa Syahid Kapoor yang awak terima kasih tu? Saya tak tahu. Awak terima kasih. Awak tak tahu siapa Syahid Kapoor. Aduh, saya pun tak tahulah. Dia tak apalah, dia ada pergi kat situ. Okey, untuk buat persembahan sila. Terima kasih Abang. Okey. Saya pun sebenarnya tak tahu, orang cakap je Syahid Kapoor. Macam mana tahu bibir dia macam ni ke kan, dia pun suka je ya. Okeylah, kita beribu bersama dengan Kifli, lagunya Nur Kasih.